Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, wa'lam, ketahuilah olehmu, anna mithla ahli dunya fi ghaflatihim kamisli qaumin rakabu safinatan ataupun rakibu safinatan. Ketahuilah olehmu bahawasanya perumpamaan ahli dunia, orang yang sangat mengejar dunia, langsung tak ingat akhirat, pada kelalaian mereka itu adalah seumpama satu kaum, satu kumpulan manusia yang menaiki sebuah kapal. Fantahau ila jaziratin mu'shibatin. Jadi kapal tersebut berlayar menuju sampailah ke sebuah pulau yang mempunyai pokok-pokok besar. Fakharaju liqada'il hajah. Mereka pun keluarlah daripada kapal tersebut dengan untuk menunaikan segala keperluan. Fahadzarahumul mallahu minat ta'akhuri fiha. Maka kapal ni ketua dia kita panggil apa? Dia punya nahoda, nahoda, mallah nahoda. Nahoda kapal mengingatkan mereka supaya jangan lewat untuk naik semula. Turun kejap dah lah. Wa amarahum an yuqimu biqadri hajatihim. Dan mereka diperingat dan diarahkan untuk duduk di atas kepulauan itu mengikut tempoh waktu yang perlu sajalah. Wa hadzarahum min an yuqli'a bisafinati wa yatrukuhum. Nahoda memberi amaran, kalau lewat juga tinggal, tu bahasa terjemah mudah. Fabadara ba'duhum faraja'a sari'an. Maka bergegaslah sebahagian daripada kumpulan manusia tadi dan kembali pun sari'an, dalam keadaan cepat. Fasadafa khairul amkinati wa ahsaniha fastaqarra fiha. Bila dah balik masuk ke kapal, dapatlah tempat di atas kapal, tempat yang elok. Kalau nak duduk pun duduk di seat yang elok, di kedudukan yang terbaik. Wanqasamal baquna aqsaman. Yang selebihnya terbahagi pada dua, ataupun terbahagi kepada beberapa kumpulan. Al-awwal, kumpulan pertama, maksudnya yang belum lagi, yang mula-mula tadi cepat beredar menyelesaikan keperluan, naik balik cepat. Selebihnya terbahagi kepada beberapa kumpulan. Istaghraqa fi an-nazari ila azhariha al-muniqah. Ada sekumpulan yang terpesona melihat keindahan pulau tersebut, bunga-bunga yang ada kat situ, kan? Pulau terpencil lah katakan. Yang minat orkid, gila tengok orkid. Orkid ni tak pernah ada ni, kan? Ini kalau pergi kedai bunga pun tak ada ni, tengok orkid. Macam-macam lah. Wa anhariha wa thimariha tayyibah. Begitu juga dengan melihat air sungai, anak-anak sungai yang mengalir, dan buah-buahan yang baik-baik yang ada di kepulauan tersebut. Orang tak ada, kepulauan kosong. Wa jawahiriha wa ma'adiniha. Dan begitu juga apa saja batu-batu yang ada, dan begitu juga hasil bumi yang ada di situ. Ma'adin ni asalnya logam yang ada dalam tanah lah. Summa istayqadha fabadara ila safinah. Kemudian mereka itu terjaga, tersedar. Tadi kan kena hoda, kena cepat, kan? Fabadara ila safinah. Bergegaslah mereka kembali ke kapal. Falaqiya makanan dunal awal. Mereka pun dapatlah duduk ataupun tempat di dalam kapal tersebut, tempat yang elok juga, tapi tak adalah macam yang mula-mula tadi. Gang yang mula tadi dah dirembat lah tempat mana kerusi yang empuk ke apa semua itu ini, kan? Tak adalah duduk di tepi, kena lambung apa semua, kan? Tapi okey jugalah.
fanaja fil jumlah, kira selamatlah ni kumpulan yang ni. Al-qismu tsani, kumpulan kedua, kal awal, seperti yang pertama, terpesona juga, leka, lakinnahu akabba ala tilkal jawarihi wal thimari wal azhar, tetapi mereka sampai memeluk, mencium, meneliti, menelik sungguh-sungguh bunga ke apa semua yang ada tadi, buah-buahan. Walam tusmah nafsahu bitarkiha, mereka tak membenarkan diri mereka untuk meninggalkan segala buah-buahan, segala apa benda, perkara-perkara yang baik di kepulauan tu. Fahamala minha ma qadara alaih, mereka ambil, bawa apa yang patut, isi dalam beg. Fatashaghala bi jam'ihi wa hamlihi, sibuk mereka menghimpun dan mereka mengangkatnya, membawanya. Fawasala ila safinah, sampai di kapal. Fawajada makanan adyaqa minal awwali, mereka mendapati tempat di kapal dah jadi sempit. Walam tasmah nafsahu biramyi mastashabahu, tapi mereka tak benarkan diri mereka untuk kapal dah sempit, barang bawa banyak ni, mana letak barang tu, tapi nak buang barang sayang. Fawasala ila safinah fasara muthqalan, bawa juga pikul. Thumma lam yalbath an zabulatil azhar wa yabisati tilkal athmar wa hajatir riyah falam yajidu buddan min ilqa'i mastashabahu hatta naja biha syashati nafsihi. Tapi takdir menentukan, tak larat nak bawa bunga-bunga ataupun kembang menjadi layu, buah-buahan jadi rosak, angin pun bertiup. Tak ada pilihan lain melainkan mencampaklah barang-barang yang dibawa tadi, yang bergeria susah payah tadi, sehingga dapatlah mereka selamatkan diri mereka sendiri. Al-qismu salis, kumpulan yang ketiga, ghafala an wasiyatil mallah, lalai, terlupa, leka dia dengan wasiat ataupun pesanan nahoda, pesanan kapten lah bahasa sekarang. Nahoda macam dulu-dulu sangat lah kan, boleh jugalah kan, kapten kapal. Summa sami'an nida'a birrahil, tak lama dengar dah bunyi serombong kapal dah bunyi dah nak bergerak ni, bunyi Allah, masih lagi tengah sibuk dengan macam-macam. Famarra fawajada safinata qad sarat, mereka pun berlari bergegas dan mereka dapati kapal telah berlayar pergi. Fabaqiya bimastashabahu fil barri hatta halak, kekallah mereka bersama-sama dengan perkara-perkara yang mereka bolut di kepulauan itu, sehinggalah binasa semuanya kan. Mereka binasa, barang-barang pun binasa. Al-qismur rabi', dan kumpulan yang keempat, ishtaddat bihil ghaflatu an sama'in nida ataupun sima'in nida, kelalaian itu sampai tahap tinggi, sampai bunyi siren kapal pun dah tak dengar, kapal nak berlayar pun tak dengar. Wasaratis safinah, kapal terus berlayar. Fataqassama firaqan, yang mereka ni tadi berpecah pula menjadi kumpulan-kumpulan. Faminhum man iftarasathu siba', di antara mereka ada yang menjadi makanan ular. Wa minhum man taha ala wajhihi hatta halak, di antara mereka ada yang letih dalam perjalanan sehingga binasa. Wa minhum man mata ju'an, di kalangan mereka ada yang mati kelaparan. Wa minhum man nahashathul hayyat, ada yang kena patuk ular. Fahadha misalu ahli dunia, inilah perbandingan ahli dunia, fi ishtighalihim bihuzuzihim al-ajilah, pada kesibukan mereka mengejar bahagian-bahagian dan kemewahan, kesenangan yang bersifat sementara. Wa ma aqbaha man yaz'um annahu aqilun, teruk sangatlah kalau ada orang mengatakan mereka ini orang berakal. Berakal kau itu? Tak berakal lah kan. Summa yaghtaru bil ahjari min adh-dhahabi wal fiddah ataupun wal fiddah,
Terpesona mereka dengan batu-batu, walaupun batu-batu tu diberi nama lain. Ada yang diberi nama emas, ada yang diberi nama perak, ada yang beri nama mutiara, ada yang beri nama delima lah. Oh, terpesona. Wal azhar wal thimar, terpesona dengan bunga-bungaan, dengan buah-buahan. Wa huwa la yashabuhum syai'un min zalika ba'dal maut, satu pun tak membantu mereka setelah mereka itu menemui ajal mereka. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini disebut oleh Al-Imam Al-Hafiz Amirul Mukminin Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Sebenarnya adalah ringkasan daripada apa yang telah dinakalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cerita ni kan, cerita-cerita macam ni sebenarnya cerita-cerita ringan saja, kan susah sangat nak faham pun, kan, betul tak? Saya sebut kumpulan pertama tadi dah boleh agak dah, ada berapa kumpulan lagi lepas ni. Ceritanya sangat stereotip orang panggil. Dah kopi tu. Memang kopi tu, kan. Boleh digubah-gubah, boleh cerita, boleh cucu pada anak sebagai peringatan mereka. Kadang-kadang cerita-cerita macam ni sungguh betul ke tidak, dia bagi banyak pengajaran pada kita. Dalam sebahagian cabang ilmu sastra disebut ada antologi dan sebagainya, kan. Ada cerita haiwan, macam kitab Kalilah wa Dimnah. Jangan pula kita kata ya betul ke cerita ni, gajah tak boleh bercakap. Allah, orang tu nak bagi kita satu teguran daripada satu segi lain, kan. Sang kancil, macam mana sang kancil menipu buaya. Kita tengah cerita dongeng bohong. Itu je kalau kita faham itu, memang orang tu pun saja reka-reka cerita supaya kita mengambil pengajaran daripada kisah tersebut. Antara bangsa atas dunia ni yang paling terkenal dengan kesenian ini bangsa Parsi. Parsi ni, bila sebut Parsi ni bangsa dulu lah. Ni Parsi ni India, Parsi Pakistan, Parsi Bangladesh tu, itu kelompok Parsi lah tu. Yang tan ni negara Afghanistan, itu kelompok Farsi lah tu. Mereka terkenal dengan sastra cerita-cerita yang macam ni, cerita-cerita binatang ke apa semua tu ni. Sangat-sangat memberi bekas. Orang baca pun ringan cerita tu, tapi memberikan pengajaran kepada mereka yang nak ambil pengajaran. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, begitulah perbandingan, kata Ibn Hajar daripada nukilannya daripada kalam Imam Ghazali berkenaan dengan ahli dunia ni. Nabi SAW dalam satu hadis sebut, kun fid dunya ka'annaka gharib, hidup di dunia ni seolah-olah kamu orang asing. Aw abir sabil, ataupun orang yang berhenti sekejap, lepas ni nak jalan balik. Itu maksud abir sabil. Kita kalau pergi melalui satu lebuh raya ke apa ke, kita singgah sekejap dekat R&R. R&R tu apa ya? R tu rehat, R satu lagi rawat. Rehat dan rawat. Ada ke nak duduk berkuku berkaka kat situ? Kata orang Perak, berkuku berkaka. Lama sangat duduk kat situ. Ada ke orang berhenti kat situ, batikan enjin, tutup pintu, suruh semua anak keluar, padahal dia seorang dia nak yang terkencing, nak pergi bilik air, kan. Beg-beg semua keluar, kan. Ada? Mana ada, kan? Sebab kita tahu ni berhenti sekejap aja. Betul. Habis selesai urusan kita, jalan baliklah, sebab ini bukan destinasi kita. Destinasi kita tak mana-mana lah sekarang nak pergi lah. Betul. Jadi orang yang duduk di situ, makan, minum, beria-ria. Saya tak cakap lah dari segi kualiti, memanglah dari segi, kita nak membayangkan begitulah manusia. Umur dah 60, kuat-kuat berapa tahun lagi boleh hidup? 30 lah kata umur 90. Pun tu susah nak sampai 90 ni. Betul tak? Katalah 30, nak buat rumah sampai rumah tu dia nak buat 300 tahun punya boleh tahan. Tak salah. Saya bukan cakap dari segi kualiti. Memang Islam suruh buat kita satu benda tu ayyutqinah, buatlah betul-betul, kan. Tapi dari sudut lain pula kita fikir, siapa yang nak duduk sampai 300 tahun tu?
Ha? Kok ya. Biasanya kalau betul cucu cicit tak banyak lah rumah kosong tinggal kan, betul tak? Betul? Kalau berapa banyak kita tengok kampung saya tu berlambak rumah kosong. Walaupun si pembina tu tak ada, aku esok anak cucu cicit boleh duduk. Kosong. Kadang-kadang belum lagi meninggal dah kosong rumah. Dia dah tak larat, stroke, bawa dia anak ke pekan. Rumah kosong. Berlumba itu, duit ada. Sampai berhutang berbaris. Nak buat rumah guna kayu meranti je, tak nak cengeng. Cengeng mahal sikit lah. Cengeng ni kuat sikit katanya, tahan. Duduk 3 tahun kosong rumah. Saya tak cakap dari segi binaan yang memang bagus lah, bina elok tu kan. Saya bukan cakap dari sudut itu. Cuba kita fikir manusia macam tu lah. Baju elok lagi, beli lagi. Jumpa yang elok, beli lagi. Jumpa yang elok, beli lagi. Tudung, beli lagi. Terpakai ke? Kan? Ha. Baju kita seorang aja boleh pakai 50 orang. Ha. Tak kisah, berdosa ke tak berdosa. Yang berdosanya kalau hati kita tu tak terkait dengan akhirat. Kopiah, saya aja rasa saya 100 lebih kopiah saya. Tapi yang saya pakai satu ni je. Mana datang 100 lebih Ustaz? Orang bagi, orang balik haji bagi, orang habis. Siapa yang tak ada kopiah ni beritahu saya. Macam-macam saiz saya ada rumah. Kain plekat beratus juga kat rumah tu. La ilaha illallah. Kita pun tak nak ditolak, orang bagi kan. Nak bagi ke orang, budak-budak lah ni bukan pakai kain plekat. Mana kena dibawa kain plekat ni. Kadang-kadang kita nak bersedekah tu, kadang-kadang fikir-fikir. Masjid orang selalu sedekah kat ni sejadah. Masjid saya tu saya rasa 500 ada sejadah baru. Mana yang nak bentang kan? Sejadah yang ada tu lagi pun baru kan? Betul tak? Ha? Kadang-kadang nak memberi tu, jadilah pemberian tu pemberian yang tak bermakna sangat. Cuba bagi tu bagi yang memang orang nak guna. Betul tak? Boleh bagi kan, tak boleh pula berdosa tidak. Tapi cuba fikir sikit. Tengok masjid ni apa yang kurang. Tengok surau ni apa kurang. Kurang duit. Bagi duit lagi baik. Macam-macam boleh dia beli kan, daripada kita bagi. Kecuali lah memang nak pakai batu. Bagi batu. Ini sejadah dah rapat-rapat orang ini bertindih satu sama satu, bagi sejadah lagi. Tak adalah salah, kurang bijak dalam pemberian. Betul? Itu kena mahir lah benda-benda tu. Beli kereta, kereta EV sekarang ni tak tahan kata. Dulu Proton tak tahan. Dia jalan dulu, Proton tu ada lagi. Tak tahan macam mana? Kalau dipikir-fikir memanglah pun dari segi, saya tak cakap dari segi itu cerita lain. Tapi kalau dipikir-fikir, kenapa cerita ni? Tapi kalau dalam bab agama, bab ibadat, bab mendekatkan diri kepada Allah dengan Allah SWT, tak pilih yang paling baik. Lebih kurang udahlah. Yang sunat tak apa, ini wajib aja. Pula. Tak macam kayu cengar, tak macam kereta tadi. Dalam bab ibadat kita pilih yang boleh, yang mudah-mudah aja. Begitulah kita ni semua. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, orang yang bijak dalam kereta tadi singgah di RNR, anak-anak tu, ayah hari tu hari ini. Nampak pula mesin gedegang. Tuan-tuan tu mesin gedegang. Yang masuk duit keluar gedegang. Budak-budak pantang lah tu. Nak beli tu, nak beli ni. Kita sebagai ayah yang bijak tu, jangan. Nanti kita nak pergi sana, kat sana macam-macam ada. Sana nanti beli. Betul lah tu kan. Begitu jugalah perjalanan dunia ni. Tujuan destinasi kita akhirat. Akhirat tu hidup kekal abadi. Kita utamakan hidup yang sementara ni. Alamak. Sanggup kita berhabis, sanggup kita melakukan kesilapan atas tempat yang sementara, kita gadaikan tempat kita yang selama ni tu. Atau macam mana? Betul?
Saya tak payah cakap pun benda ni, tuan-tuan memang tahu, tapi kadang-kadang perlu diberi ingatan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jenis tak ambil manfaat cakap orang ni, maksudnya kuranglah iman. Hadis tu cakap peringatan memberi manfaat pada orang yang beriman. Kita jenis tak boleh terima teguran orang ni, maksudnya jawab sendirilah. Adakah sempurna keimanan tu? Tidaklah berpandukan ayat Quran, mafhum mukhalafah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat mukminin mukminat sekalian, seterusnya pengarang kitab ni meneruskan, kam jahulin wa huwa muthrin mukthirun wa alimin mata minha bil ilal. Allah. Maksudnya apa? Ai yakni kam ra'aina syakhsan jahulan. Berapa ramai kita tengok orang-orang yang tak mengerti akan hakikat kehidupan. Orang jahil lah. Jahil ni kadang-kadang sebahagian orang pantang jahil. Bila ustaz je mesti nak menjahilkan orang. Bukan. Jahil itu bahasa Arab. Menjadi satu tabu, orang panggil tabu lah. Masuk dalam, bukan binatang tabu tu. Menjadi satu benda yang sukar diterima sikit di kalangan masyarakat. Jahil tu masuk dalam bahasa Melayu, maksudnya teruk sangat. Panggil bodoh dia tak hari. Kalau jahil ni kira oi, marah. Sama je maksud tu. Kan? Adapun jahil ni dua. Pertama, orang yang tak tahu hakikat sesuatu benda. Itu jahil. Yang kedua, orang yang meletakkan sesuatu pengertian kepada pengertian yang selain daripadanya. Itu pun jahil. Ini jahil lagi bahaya. Jahil murakkab. Dia tak tahu kan. Mak nak panaskan lauk nanti, ni saya nak pergi kerja ni, pergi rumah anak kan, kat belakang tu ada microwave. Dia ingatnya mak ni faham microwave. Mak nak panaskan lauk tu, mana microwave, ada petak tu, boleh buka, ada berpintu tu. Iyalah, mesin basuh taruhnya. Petak. Dia tak tahu yang itu adalah microwave kan. Dia tak tahu. Ini satu punya peringkat jahil. Tak tahu. Ada satu lagi peringkat jahil murakkab. Pengertian tadi. Balik anak, lah, apa pasal mak masuk dalam mesin basuh? Mesin basuh apa, microwave lah tu. Ini susah. Ini berat. Kalau yang mula-mula tadi, mak, oh iya ke, aku tak tahu, aku ingatkan itu microwave. Tahan lagi. Satu lagi tu dia mempertahankan. Mesin basuh apa kau yang tak tahu? Inilah microwave. Kacau lah. Jahil murakkab ni, tu contoh. Takkanlah dia macam tu. Tapi dalam agama ramai macam tu tau. Dalam agama ramai macam itu tadi. Kita rasa macam ada ke orang macam tu, Ustaz dan buat lawak reka-reka. Memang saya reka cerita tu pun. Tapi dalam agama berlambak yang macam ni. Buat-buat pandai dalam agama. Tak reti, tapi dia buat-buat pandai. Kita tegur, dia keren macam tu juga. Ini bahaya. Jahil murakkab orang panggil. Dua peringkat jahil. Jahil yang pertama tu tahan lagi. Boleh diubah, boleh diajar. Yang kedua susah. Dia dah ada satu pegangan. Dia ingat benda yang dipegang walaupun salah tu betul. Habis cerita. Berapa ramai orang-orang veteran kita tegur apa semua itu ni. Ada je pengalaman kami ni. Tak payahlah Ustaz, dah cukup dah, saya belajar dulu. Apa yang ada belajar cukup dah. Tak pernah saya dengar orang alim cakap apa tu. Boleh kata apa yang ada dah cukup dah. Tinggal nak bertemu Tuhan aja. Dia tak payah belajar ni, apa kena dia ajar lagi. Asyik maghrib kuliah. Yang dia nak merokok di luar bersembang. Kan? Ilmuwan. Mata minha ay min ajli hadhihi dunya bil ilal.
awal matinya disebabkan dunia kurang harta nak mengubat penyakit, tak ada duit, mati awal. Kena ke agak-agak timbangan dunia ni? Macam tak kena. Tapi berapa ramai kita tengok macam tu. Walillahi durrul qaili, semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal kepada penyebut syair ini. Atibtu ala walillahi durrul qaili ni tuan-tuan boleh letak pada bacaan berzanji. Ni kalau orang-orang yang memang mengambil betul berzanji ni, pada mana nak letak tu? Nasabun tahsibul ula bihulahu. Ada kan yang mahir berzanji kat sini kan, dalam wa ba'du tu. Wa ba'du kan mula-mula aljan, yang kedua wa ba'du. Wa ba'du tu wujud di tengah tu ada nasabun tahsibul ula bihulahu kan. Kalau nak melaram sikit, nanti saya beritahu. Awal tu tambah walillahi durrul qaili. Macam mana tambah je lah. Walillahi durrul qaili nasabun tahsibul ula bihulahu. Orang pun mana pula dibaca ni kan. Kalau nak melaram lah, orang panggil kan, tak salah kan. Maksudnya nasabun tu syair. Kebiasaan dalam bahasa Arab, sastra Arab, kita sebut kepada syair-syair yang baik-baik ni, kita awalnya kita sebut walillahi durrul qail. Itu doa tu. Bagi Allah lah ganjaran kepada penyebut syair ni. Itu maksudnya. Nasabun memang tak salah, tambah aja. Boleh. Jadi ni syair dia apa? Atibtu ala dunya li rif'ati jahilin. Aku pun pelik dengan dunia ni kerana mengangkat orang-orang jahil. Wa ta'khiri zi fadlin, dan membelakangkan orang yang mempunyai kelebihan. Faqalat khudhil uzra. Dunia menjawab. Ini monolog ni kalau dalam sastra. Dunia menjawab. Tajrid, amaliyat tajrid dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah ataupun ilmu adab, ilmu sastra. Khudhil uzra. Excuse me lah tu. Khudhil uzra tu kan, tak usah marah aku lah. Banul jahli abna'i lihadha rafa'tum, kata dunia. Seolah-olah dunia ni bercakap, orang-orang bodoh, orang-orang jahil ni adalah anak-anak aku, sebab tu aku tinggikan makam mereka ni di dunia. Wa ahlu tuqa abna'u darratiyal ukhra, dan orang-orang ahli takwa, orang-orang alim itu adalah anak ataupun adalah geng kepada lawanku akhirat. Jadi jaranglah aku nak menangkan anak-anak orang lain ni. Nak buat apa? Aku angkat anak aku lah. Siapa anak dunia? Abna'ul jahal, orang-orang tengin. Memang diangkat banyak datang jadi pemimpin kan. Sebahagian tempat sampai jadi imam pun bukan sini ada. Kalau orang jahil diangkat jadi imam, kacau kampung, kacau Korea. Betul tak betul? Bahana tadi. Ada yang alim diangkat yang jahil. Dia pandai sikit, itu dia pandai sikit, cucuk sana cucuk sini, apa jack sana pap, jadi imam dia. Jadi pengurusi. Udah kelang kabut semua, kelang kabut Korea apa semua kan. Tak sepatutnya. Iza Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, iza usnidal amru ila ghairi ahlihi, apabila sesuatu perkara disandarkan kepada yang bukan ahlinya, fantaziri sa'ah, tunggulah sa'ah. Apa benda sa'ah ni? Dua tafsiran ulama. Sa'ah tu kiamat. Maksudnya di akhir umur dunia ni banyak perkara disandarkan kepada orang-orang yang bukan ahli. Tunggu guru dalam kampung diketepikan. Yang apa tak reti jadi imam, contoh. Orang yang reti mentadbir diketepikan. Yang tak reti naik mentadbir. Tafsiran pertama, maka itu tanda fantazir sa'ah, itu tanda kiamat hampir. Tafsiran kedua, fantazir sa'ah, tunggukan kebinasaan.
As-sa'ah tu kebinasaan. Memang iyalah apabila sesuatu perkara diletakkan kepada di atas bahu orang yang tak reti, melingkup lah. Kalau dalam kilang, pada boiler, section boiler tu, dia patut yang jaga boiler ni boiler man lah. Tak siapa-siapa letak. Nak dapat boiler man tu bukan pun senang. Nak belajar, nak ada sijil apa semua, betul? Letak ni tak siapa-siapa je. Jaga. Jadilah kamu boiler hari ni lingkup kilang. Fantasi betul ya? Fantasi kan betul. Dua tafsiran ni dua-dua betul. Sama ada menandakan kiamat sudah dekat. Yang ini petandanya banyak perkara dijawat oleh orang yang bukan ahlinya, ataupun yang kedua, apabila berlaku perkara tersebut menandakan kerosakan ataupun kebinasaan akan berlaku. Orang yang reti dalam undian mesyuarat agung, kita sokong orang yang reti. 5 nama sekarang kita sokong orang yang faham hadis ni. Kita takkan sokong seseorang yang tak ada kelayakan. Ini sebab geng dia, walaupun dia tahu tak reti, menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Apa tak guna punya sokongan? Sokongan buat rebah lah panggil. Kan? Kita berpandu profesional lah. Walaupun kawan, aku tak ni, jangan marah lah. Sebab aku tengok kau macam tak berapa dalam bab ni. Dia tu lagi. Walaupun kita tak apa ngap, tapi kita tahu dia boleh sokong. Dia sokong. Baru betul. Ini biasanya apa? Biasanya sebaliknya lah yang berlaku. Pilih bulu, pilih geng ni tangkap. Itu tanda betul kena sangat dengan hadis tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walillahi durru Sayyidi Abdurrahman Al-Mallah haitsu qala fi takhmisihi. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal kepada Sidi Abdurrahman Mallah. Apa kata-katanya? Sairul aqwali anha taqsuru. Saya ni kena balik awal tadi, tak dapat isyak sama dengan tuan-tuan. Ada baca ayat Yasin malam pertama ni. Faham dah tu. 3 malam tu faham lah, ada orang sakit. Lepas isyak ni gerak saya nak kejar ya. Habis masuk waktu ni kan saya berhenti. Sairul aqwali anha taqsuru walakam qad hara fiha ma'syaru. Banyak kata-kata berkenaan dengan dunia ni. Dunia ni macam ni, dunia ni macam ni. Malam ni je pun macam-macam kita tengok tentang dunia kan. Tak suruh, tak cukup. Sebab apa tak cukup? Walakam qad hara fiha ma'syaru. Kerana tak ramai kita pun yang tengok, yang berpegang pada kata-kata tentang dunia ni berlambak. Dunia ni macam ni lah, macam ni. Ramai ke pengikutnya? Tak ramai. Tetap juga percaya pada dunia. Okay? Jadi itu sebab maksudnya macam tak cukup walaupun banyak. Hikmatun qad hayyarat man yubsiru kam jahulin wa huwa musrin muksirun wa alimin mata minha bil ilal. Dia ambil daripada perkataan Sidi Abdurrahman Mallah. Bahawasanya memang dah menjadi satu lumrah dunia, bahawa kebiasaannya dunia ni mengangkat orang-orang yang jahil, merendahkan orang-orang yang alim. Gitu. Walillahi durru, nampak? Semua kata-kata yang sama kan? Walillahi durru imamuna Syafi'i haitsu qala. Semoga Allah menganugerahi yang setimpal kepada al-Imam Syafi'i, imam kita. Allah dah masuk aturan. Ketika mana beliau menyebut mihanuz zamani kathiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Ujian masa, ujian zaman terlampau banyak, tak terkira, tak pernah habis. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Kebahagiaan di atas dunia ni datang sekali-sekali je sebenarnya kalau diperhatikan, macam raya. Raya datang tiap-tiap hari tak? Setahun sekali ya. Raya yang seronok lah, raya haji kurang sikit. Raya yang seronok, raya puasa kan. Kita kata setahun sekali. Yang hari-hari lain itu ujian dunia lah kalau dibandingkan. Ujian atas muka dunia ni masalah ke apa ke, tiap-tiap hari. Bahagianya macam raya, datang sekali-sekali aja. Ni cakap Imam Syafi'i ni. Cakap orang hebat.
malakal akabir fastaraqqa riqabahu wa tarahu riqqan fi yadil awghadi. Allah. Dan kadang-kadang kita tengok orang-orang hebat atas dunia ni kata bukan senang nak jaga hati jiran tetangga ni tuan-tuan. Kadang-kadang kucing punya hair pun masalah. Kan? Dia berpegang dia cintakan kucing. Rasulullah suka kucing katanya. Apa dah jiran aku ni? Memanglah orang kawan tu bengang, dia baru beli kereta baru. Kucing memang dia tak apa dia punya setting kepalanya, dia memang minat sangat duduk atas kereta ni. Kan? Dengan berpasir lah apa, berkecap-kecap bunga-bunga cermin kawan tu baru beli. Hari ni baru beli, esok dah ada bunga-bunga. Kaki kucing boleh buat bergaduh. Bunga-bunga tahan lagi, dengan tahi sekali bagi. Jaranglah kucing ni berak rumah tuan dia, laman dia berak laman rumah lain. Apakah tu tak berdosa? Berdosa. Ingat tak berdosa. Habis tu macam mana? Pandai-pandai lah. Kan? Ataupun minta halal, minta maaf lah. Ataupun kita pergi korek, pergi zaman kawan pun tak ada ke. Macam-macam cara lah. Dah sukakan kucing nak kata apa? Kan? Macam-macam. Bab haiwan, ayam, itik. Ayam naik atas kereta lagi sakit hati kan. Kucing tak apa juga lagi. Bercalon-calon tu kereta ayam naik. Buat tak erti je. Adakah dia ingat itu tak ada kena-mengena dengan agama? Ada. Ha? Kita dia punya orang tu. Kita orang sebelah ayam ada kan. Buang ke mana? Bagi kucing lah, kucing. Diam, payah sangat. Payah masuk lagu ni. Alihkan ke tempat lain. Salah dari segi menzalimi kalau dibuang tempat-tempat yang tak kena. Kira boleh. Memang hilang banyak kucing kampung nanti. Ni bukan saya sebut, ni ada fatwa satu negeri apa tu kan. Tapi janganlah baru sekali kucing tu miau, tangkapnya terus buang. Jangan. Itu sebab kadang-kadang saya nak jawab boleh tadi pun saya fikir juga lagi. Kalau saya kata boleh sekarang, baru sepadan ke rumah je kucing tu datang, dia tangkap dia orang buang. Janganlah apa itu kan. Bagi can lah dulu, betul? Ada hadnya. Kalau dah melampau sangat, betul tak? Dah melampau sangat kencing rumah kita, beraknya, tahu berak kat mana? Atas tikus sejadah berak kucing. Ini nak lain macam kucing ni. Buang. Diam je nak, sebab dengan niat nak jaga hubungan. Cakap dah apa kamu ni kucing. Macam-macam lah, kena anjing pun ada. Anjing ke apa ke itu di kebun kan. Kita dah cakap elok-elok, tak nak. Dengan niat kita nak jaga hubungan dengan dia. Faham? Kalau cakap lebih kan bergaduh, diam-diam pun lantas. Wassalam lah. Kita tak ada bergaduh. Ukhuwah Islamiah tu lagi penting, betul? Sebab dia kucing pula. Tapi dia ada had dia tuan-tuan. Jangan guna saya punya ni sikitnya pasal pun sampai nak pergi. Jangan. Dia ada hadnya. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak beli dinosaur pun tak apa. Jagalah. Betul. Lantaklah dia nak beli apa, tanah dia, rumah dia. Rimau pula je, rimau belang. Tak apa. Tapi kalau dia lepas yang rimau belang, naya kita sebelah kan. Tengok, dia nak beli apa, letaklah situ. Jaga. Kalau boleh jangan bagi kacau rumah orang. Jangan mengotor ke kebun orang, ke tanah orang betul ini. Menjadi ketidakselesaan kepada orang sebelah. Itu pun dikira satu benda yang tak betul. Ingat baik-baik. Walaupun beliau ulat gonggok, mengacau orang sebelah, tak boleh. Dia bukan kira apa benda haiwan pun kan. Kalau tak mengacau, lantak bela apa benda, silakan. Yang patut-patut bela lah kan. Yang patut dibela kan. Jadi clear dia ada had dia juga, mudah-mudahan. Tapi utamakan keharmonian lah, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan maqbula. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf tak dapat sama, saya minta boleh